Kalau Trump kenakan tarif ke atas barangan yang diimport dari Malaysia, dan kalau tarif ini adalah sebanyak 24%, ini bermakna pengimport-pengimport yang mengambil barangan dari Malaysia terpaksa membayar cukai. So, dalam kata lain, tarif adalah sejenis cukai. Dan apabila pengimport terpaksa membayar cukai untuk mengimport barangan dari Malaysia, mereka akan do a cost pass down atau kenakan kos atas pembeli-pembeli barangan Malaysia. So, sebagai contohlah, andaikan sekarang ini Amerika mengimport contoh roti canai dari Malaysia dan mereka import roti canai untuk $1. Dan kalau tarif sebanyak 24% dikenakan atas roti canai, pengimport itu akan bayar cukai sebanyak 24 sen. Dan apabila mereka terpaksa bayar cukai sebanyak 24 sen, mereka akan terpaksa menjual barangan itu sebanyak $1.24. So, ini adalah impak dari tarif. So, apabila harga barang-barang naik, rakyat di Amerika Syarikat akan tertekan dengan inflasi. Dan apabila rakyat Amerika tertekan dengan inflasi, kuasa membeli mereka akan merudum. Dan apabila kuasa membeli untuk rakyat di Amerika merudum, pembelian mereka akan berkurangan. Dan apabila pembelian mereka berkurangan, syarikat-syarikat di Malaysia akan jual kurang produk. Dan apabila syarikat-syarikat di Malaysia menjual kurang produk, mereka akan dapat kurang untung. Dan apabila mereka dapat kurang untung, mereka mungkin terpaksa memberhentikan pekerja atau memberhentikan operasi. Dan di sini kita boleh lihat, ianya sangat common untuk syarikat-syarikat yang besar memberhentikan orang. Sejujurnya, selepas Hari Raya, dengan kenaikan harga semua barang-barang, meminjam seolah-olah satu-satunya jalan penyelesaian untuk menampung kos sara hidup kita. Dan saya benar-benar faham perasaan itu. Namun, saya yakin dengan ilmu menguruskan kewangan, dengan perancangan yang teliti dan disiplin, saya benar-benar yakin bahawa kita boleh mengelakkan diri kita daripada terjerumus dari masalah kewangan. Dan jika kamu ingin belajar sebersedikit bagaimana untuk menguruskan wang, ini adalah buku yang saya tulis, di mana ianya adalah sangat nipis dan ianya sangat mudah untuk baca, dan saya ada pelbagai gambar dan examples. So, jika kamu ingin nak dapatkan buku ini, boleh klik yellow back di video ini.